Pernah tak anda terfikir macam mana agaknya rupa sekolah untuk generasi akan datang kat Malaysia ni? Kerajaan baru je lancarkan satu rancangan 10 tahun yang cukup besar untuk rombak keseluruhan sistem pendidikan kita, dari prasekolah sampailah ke universiti. Jadi, apa sebenarnya yang bakal berubah? Jom kita selami sama-sama. Okey, nadi kepada semua rancangan ni sebenarnya terletak pada satu idea teras yang sangat kuat, macam yang diringkaskan kat sini. Ia tentang keseimbangan. Nak lahirkan pelajar yang berakar ke bumi dengan nilai-nilai yang kukuh, tapi pada masa yang sama mampu menggapai dan kuasai teknologi baru. Jadi, ini bukan setakat fakta ya. Ini tentang membentuk warga negara yang lengkap untuk masa depan. Jadi, jom kita mulakan dengan bahagian pertama, visi baharu untuk pendidikan. Cuba bayangkan, ini bukan setakat peraturan baru, tapi satu anjakan, satu perubahan besar dalam cara kita pandang tujuan pendidikan itu sendiri. Falsafah utama ni dipanggil karamah insaniah atau martabat insan. Senang cerita, ia nak cakap yang pendidikan ni sepatutnya lebih daripada sekadar kejar grade A. Ia tentang membina sasiah, memupuk etika dan pastikan setiap pelajar tu keluar sekolah sebagai seorang individu yang yakin, berdaya saing dan berpegang teguh pada nilai-nilai Malaysia. Seterusnya, mari kita tengok macam mana rancangan ni nak dilaksanakan. Bermula dari peringkat paling awal lagi. Bahagian kedua ni, semuanya tentang memulakan pendidikan lebih awal untuk membina asas yang lebih kukuh. Ini dia salah satu perubahan yang paling ketara. Bermula tahun 2027, kanak-kanak akan mula sekolah formal pada umur 6 tahun, bukan lagi 7. Dan yang lebih penting, semua prasekolah akan diseragamkan di bawah Kementerian Pendidikan. Maknanya, setiap kanak-kanak, tak kira kat mana pun mereka, akan dapat permulaan yang konsisten dan berkualiti. Ini satu anjakan yang sangat besar. Tentulah, bila ada perubahan besar macam ni, mesti timbul soalan-soalan besar kan? Sekolah kita dah sedia ke? Cukup ke guru dan bilik darjah kita untuk terima pelajar yang lebih muda ni, tanpa menjejaskan kualiti? Ini cabaran logistik yang memang kena fikirkan betul-betul. Baiklah, bahagian ketiga, pentaksiran dan laluan. Bagi sesiapa yang ingat lagi zaman UPSR yang penuh debaran tu, dengar perkataan pentaksiran ni mungkin rasa seram sikit. Tapi, rancangan kali ni bawa balik pentaksiran berpusat dengan tujuan yang sangat berbeza. Kalau kita tengok garis masa ni, fokus dia adalah untuk bimbing, bukan untuk hukum. Ujian masa tahun 4 tu adalah untuk kesan awal-awal lagi pelajar mana yang mungkin perlukan bantuan tambahan. Ujian masa tingkatan 3 pula bantu mereka pilih aliran yang paling kena dengan jiwa, sama ada akademik, teknikal atau vocational. Isunya bukan lulus atau gagal, tapi untuk cari laluan yang terbaik untuk setiap pelajar dan SPM kekal sebagai peperiksaan penamat. Dan untuk menyokong laluan-laluan yang pelbagai ni, ada penekanan baru yang kuat pada TVET atau pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Ideanya adalah untuk dedahkan pelajar kepada kemahiran praktikal dan pilihan kerjaya seawal tingkatan 1 lagi. Jadi, pendidikan vocational ni akan jadi satu pilihan yang dihormati dan mantap. Okey, kita bergerak dari sekolah menengah dan kita sampai ke bahagian keempat, menjadikan akses ke universiti satu realiti untuk semua. Rancangan ini ada beberapa langkah besar untuk runtuhkan apa-apa halangan ke arah pendidikan tinggi. Pertama sekali, kita cakap pasal duit. Jumlah beasiswa untuk belajar daripada keluarga miskin tegar akan dinaikkan kepada 10,000. Ini hampir 2 kali ganda tau dari jumlah sebelum ni. Maknanya, beribu-ribu lagi pelajar akan dapat peluang yang mungkin mereka tak pernah impikan sebelum ni. Dan ini satu langkah yang betul-betul bersejarah. Pendidikan tinggi akan jadi percuma. Ya, percuma sepenuhnya untuk 3,000 pelajar orang kurang upaya atau OKU. Ini satu langkah yang boleh mengubah hidup dan memastikan bakat tak disusiakan hanya kerana cabaran keuangan atau fizikal. Macam yang mesej ni sampaikan, tujuannya jelas, nak pastikan upaya fizikal bukan lagi penghalang untuk dapatkan pendidikan tinggi. Ini satu langkah yang sangat padu ke arah sistem yang betul-betul adil dan inklusif. Tapi sokongan ni bukan setakat yuran pengajian je. Ada juga pelaburan yang besar untuk sokongan di luar bilik darjah. 100 juta ringgit untuk naik taraf bilik guru, ada rancangan untuk tambah 5,000 tempat asrama yang selesa untuk pelajar dan tambah lagi 3,000 tempat di universiti untuk bidang-bidang yang tengah panas sekarang ni.
daripada bilik guru yang lebih selesa untuk para cikgu, sehinggalah asrama yang lebih baik dan mampu milik untuk pelajar universiti, semua pelaburan ini adalah tentang memperbaiki persekitaran pembelajaran itu sendiri. Sebabnya mudah, persekitaran yang baik akan bantu lahirkan hasil yang baik. Jadi, rancangan ni nampak hebat atas kertas kan? Tapi sekarang, kita sampai ke bahagian yang paling kritikal. Bahagian kelima, iaitu cabaran pelaksanaan. Sebabnya, secantik mana pun satu rancangan tu, ia tak akan bermakna apa-apa kalau tak dapat dilaksanakan dengan baik. Perdana Menteri sendiri pun merumuskannya dengan baik sekali dengan memetik kata-kata penyair T.S. Eliot. Di antara idealism dan kenyataannya, terletaknya bayang-bayang. Bayang-bayang itulah cabaran sebenar di lapangan. Nak pastikan guru dilatih secukupnya, sekolah dilengkapi dan polisi-polisi ini betul-betul sampai kepada pelajar yang memerlukan. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu persoalan terakhir yang paling penting. Rancangan yang berani dah ada depan mata. Tapi, adakah pelaksanaannya nanti mampu mencipta satu lonjakan yang sebenar untuk generasi akan datang Malaysia? Hanya masa yang akan menentukannya, tapi yang pasti, perbincangan tentang masa depan pendidikan kita tak pernah sepenting ini.